Aku tak nak masuk silat sebab kalau jatuh malu depan kawan, aku dia sensitif sikit. Banyak dia tak. Dia cakap kita orang kan. Biasa kalau tengah buat kalau ada orang jatuh, mati kita orang automatik kejam. Dia macam apa gelap ni? Apa gelap ni? So tak ada nampak. Lagi pun kita orang training bukanlah spotlight terang kat kita. So masa kalau korang jatuh tu tak adalah nampak pun. Betul paling- tu kalau nampak tu macam paling dia duduk. Lepas tu macam, ui apa gelap dunia aku ni. Itu lah. tapi jarang tu kalau orang jatuh kita macam tak ada. Sebab semua orang akan jatuh. Faham tak? Macam semua orang akan merasakan jatuh tu. Bila dia tanya dia nak jatuh tu, Hellcat masuk. Hellcat buka hati, dia gelap tu. Haircut dia apa? Oh, bukan. Okay, sorry. Tak, aku faham pun. Aku tahu karakter je. Ada. Semua support lah. Macam aku hari tu ada jatuh kan. Jatuh kat kepala. Tapi diorang okey lah. Kita pun bagi kita tak malu lah. Cuma sakit tu ada. Sebab silat kita orang punya team humble. Ha. Maksudnya humble macam kalau korang jatuh ke apa, kita orang macam bangun. Dia macam tu lah. Dia bukan macam kita gelak kita buat bodoh ke tak. Dia macam kita support each other juga. Betul. Kita orang pun Lagi-lagi kalau dia orang first try. Macam contoh korang first try buat benda tu betul-betul jatuh ke apa ke. siap rokok lagi angkat. Bangun. Ikut gender lah. Kau Laki bersama lelaki lah. Orang nak cari point. Tak. Kita ikut gender lah. Macam kita bangun tu. At least kita support. Tak adalah kita Tapi kalau kau jatuh gelak dulu lah. tu kalau jenis kawan tak guna. Apa ni dia kata tak nak masuk silat sebab tak ada cheat mode. Aku ni suka shortcut. Oh. Kau ingat di GTA ke? Bukan di GTA. Kadang aku teringin kat tu nak cheat mode tapi tak boleh. Tak ada cheat mode. Nah, ambil joystick ni. Pergi buat jiwa. Gila silat dan cheat. Kau ingat apa cheat day? Ya, macam tu ada macam dia suka shortcut. Macam training kan. Kalau contoh Afiq suruh round satu badan, dia nak setengah badan ke. Ya dah. Macam tu, ya dah. Tapi tu ya Silat dah. kita memang ada dah. Ada seorang benda bang kan. Macam kambing tu. Orang suruh push up 20, dia buat 5. Lepas tu kata 20. Siapa? Bukan aku lah. Aku Tak, bisa dia dulu. pasal. Dia macam 1, 2, 14. Lepas tu aku cakap, 14. Ya tu, Cheat mode betul. sikit-sikit okey lah. Tapi korang jangan nak cheat mode selalu. Macam mana korang nak fitkan badan korang kalau korang cheat mode selalu? Kalau tak fit, tak sedap badan nak Nak, silat. betul. Nanti badan korang rasa lemah. Silat ni sebenarnya bukan nak perlukan badan kau ketul-ketul kan. Tak ada pun. Dia nak badan kau fit je. Badan kau once dah fit, sedap lah kau main silat. Benar sekali. Bagi aku macam aku kan awal-awal kan aku susah juga turun training kan. Sebab aku ni jenis aku bila lama aku tak aktif, bila aku sekali aku aktif tu badan aku akan shock, so aku akan demam. Badan saya terkejut-kejut aku lah ada kan. sebab aku ada tonsil. Faham. So bila badan aku sakit, lengur badan aku auto demam. Kena pula hari tu kan kita push up aku main banyak jugalah. Tapi dia sebenarnya bagi aku slowly lah. Contoh diorang kira banyak-banyak, aku slow-slow ikut kudrat masing-masing. Ikut pace korang. Ikut kudrat masing-masing. Jangan laju. push lah. Tapi bila kau still konsisten datang setiap hari, mungkin hari ni kau dapat buat 10. Lepas tu minggu depan kau dapat buat 20 pula. So kau slow-slow. Dia akan auto ikut pace diorang tak tahu kalau dah biasa konsisten. Sebab kudrat orang masing-masing ni lain-lain. Macam tu. Kita kena ada usaha. Kita slow-slow lah kita naik slow-slow. Macam aku pun slow-slow. Lak wagak. Okay, next. Sebab dia tak nak masuk. Sebab looks like it's gonna take too much time. No. Tak sumpah. Tak. Lagi kalau korang fast learner. Kalau korang tak fast learner pun rasanya tak ada too much time sangat pun daripada bengkung ni nak naik ke bengkung ni sebenarnya. Kalau korang selalu turun training. Aku rasa yang cakap ni tak selalu turun training lah. Tapi bagi aku fun lah. Walau turun training tu bagi kita berapa jam? 2 jam. 2 jam. Tapi kadang-kadang Mana ada ambil masa yang lama. dia buat 2 jam. Tapi bagi masa 2 jam tu bagi kita fun lah. Sekejap tu dia macam enjoy. kau datang kan. Lepas tu tiba-tiba rasa macam apa ni jurulatih kata okey dah kita tutup gelanggang macam kejap ni macam tak cukup Kau dekat gelanggang kau buat benda yang fizikal tu bukan kau belajar algebra ke. Kau belajar force ke kat alam tu kan. Nak cakap too much time. Lagipun training tak adalah strict sangat. Kira macam dia dah nak ujung-ujung dah nak habis, selalunya ustaz akan bagi, macam apa ajak buat lompatan ke apa. So bagi okey lah. Tak adalah benda sekejap je lah. Lagipun benda yang kau buat kan. Kalau kau benda yang kau buat, kau latih benda tu hari-hari, nanti kau ada macam apa orang kata masa memori. Ya betul. Betul? Contoh kau dah selalu buat benda tu kan. Lepas tu kau tinggalkan, nanti benda tu Hilang balik. dia bukan kosong, dia Dia macam ada cuma tu. dia macam sendiri. Contoh macam apa buah kau dah lama tinggal. Kau akan ingat walaupun sikit-sikit. Cuma dia ada tinggal sikit-sikit step. Last one. Last one yang dia orang bagi jawapan lah. Silibus yang membosankan.
silibus yang membosankan. Dia tak nak masuk sebab silibus kita bosan. Weh, try turun dulu tau. Boleh try training dulu tengok macam Try mana. turun dulu. Baru bagi tahu bosan ke tidak. Aku tak rasa dia akan cakap bosan. Dia Kalau- akan cakap apa benda ni. Kalau kena seni-seni dia pula tengok lah. Kisah berapa lagi. Dia jadi bosan sebab Sebab kau tak faham. tak mendalami tau benda tu. Korang kena mendalami tau. Dia bukan syllabus je. Kau kena mendalami okay, apa silat tu apa, dia macam mana. Lepas tu kau nak pegang orang pun tengok tempat. Ada Betul. poin-poin, ada sendi-sendi dia. Mm-mm. Sebab tu ada dinamakan seni silat macam tu. Betul. So nanti korang akan lagi rasa amazed tau daripada Hmm. korang rasa bosan sebenarnya. Kalau korang betul-betul belajar, dia macam korang tahu poin mana nak buat orang tu sakit, Betul. poin mana nak buat orang tu rasa lemah. So macam benda tu boleh buat korang amazed. Bila korang belajar macam, weh, dah tahu dah macam mana nak buat dia ni punya badan ni lemah macam tu. Macam aku sendiri lah. Silat ni dia buatkan aku macam nak datuk lah. Silat ni dia membuatkan aku macam rasa ingin lagi nak tahu kau. Okey, kalau Betul. macam ni apa jadi? Buat ni apa jadi kan? Kalau dah naik bekung macam ni, okey, kita apa pula nak belajar kan? Dia okey, macam orang ni kata kan, dia kata si Ben bosan kan. Aku rasa dia maybe salah seorang gen yang buat tak jadi, dah malah give up lah. Betul lah. Dia Bagi faham. aku faham. Mungkin maksud dia dia awal-awal masuk, dia belajar step asas contoh kan. Dia ulang benda tu yang sama mungkin dalam 2-3 kali, 2-3 training. Tapi memang sepatutnya lah macam tu. Sebab dulu aku time sekolah menengah, awal-awal masuk, mula tu ramai, banyak sambutan dia sangat meriah. Tapi bila di penghujungnya kau akan tengok yang mana yang betul-betul nak belajar. Dia memang awal-awal kau akan bosan. Kau ulang yang sama, kau ulang training asas yang sama. Tapi bila kau dah start masuk elakan, kau masuk kunci, kau masuk pentas, memang sedap. Sebabnya kita ulang yang sama sebab asas kita, kalau asas kita dah goyah, macam mana kita nak Buat kuatkan yang advance benda yang lagi. lagi advance. Benar Macam tu. sekali. Hmm. Betul. Giro. Dulu awal-awal aku masuk pun aku macam bukan masa yang kat sini lah, masa yang timing awal-awal first tu kan dia macam banyak ulang basic balik kan. Basic kita macam ulang 2-3 kali. Aku macam bila nak masuk yang baru ni, bila nak masuk yang baru ni. Aku rasa sebab tu kot dia rasa macam dia bosan. Dia rasa macam bosannya syllabus ni. So maksudnya korang kenalah turun selalu. Janganlah turun, bosan je tak nak turun dah. Bosan je tak nak turun dah. Maybe korang kena ulang lagi, maybe sebab guru latih kita tengok korang punya apa, basic tu pun macam tak strong lagi. So sebab tu dia suruh repeat sampai kau betul-betul strong. Barulah boleh naik bengkung, barulah kau boleh next pergi ke next things pula. Macam tu. Betul-betul. Itu je reaction. Dah habis dah jawapan. Okay guys, so reaction kita Tak, mic tu dekat. Aduh. Okay guys, so reaction kita hari ni dah tamat. So, jumpa dekat episod Alah. Jumpa. 1, 2 ke 3 ni. Tak, mic jangan kau bagi orang. Ya. Okay, kita jumpa dekat episod 3. Salah yang seterusnya. Okay.